Halo saudara semua. Saya nama Andy. Hari ini saya nak review satu kereta Toyota Avanza 1.3 manual tahun 2007. Okey, mari kita tengok yang ini kereta condition macam mana. Jom. Okey, so sekarang I jalan satu lau. Bagi customer tahu ini kereta interior tanah lega luar macam mana. Okey, let's go. Okey, so far you boleh nampak yang ini kereta I baru masuk langsung tak ada buat apa lah. Cap memang ada kurang cantik lah. So sekarang I buat ini video, I kasih mula-mula jual. Tengok yang siapa minat yang ini kereta, boleh inform sama saya. So you boleh tengok yang ini kereta cap memang sudah tak cantik lagi lah. Dia cap itu semua leka sudah habis. Tapi kereta tak ada kena langgar. Okay. So sekarang I pelan-pelan jalan bagi tengok. Ini skirting semua ada juga. Kalau mau cantik mesti mau satu layer cap baru lah. So boleh nampak lah kemek-kemek sikit-sikit ada lah. Okay. Boleh nampak ni lampu semua sekali okay juga. Okay. Boleh tengok ni semua sekali. Dia cuba dia mencap tak cantik lah, kurang cantik. Pakai semua okey, aircon pun ada juga. Cermin semua okey lah, tak ada kena bicara apa. Semua okey ya. Atas dia mencap semua sudah habis lah, sudah rosak lah. Lampu belakang pun tak ada kena bicara apa. Okey. So boleh nampak juga dia sudah tukar spoiling dia pakai mesai 195 65% enjin. Tayar belakang bunga masuk tangan ada lagi dekat 80% sampai 60%. Okey, banyak lagi. So depan dia ada kurang lah. Depan tayar sudah habis lah, kotak. Okey. Kalau mau tukar rasa depan tayar kasih tukar. Okey. Ini tutup kawan pun kena bicara lah. Okey. So boleh tengok lah. Depan tayar memang sudah makan sikit. Okey. Sini okey lagi. Dalam tutup kawan. Okey. So belakang tengok tayar memang okey lagi. Lekat 80% ada lagi. Okey. Cuba kalau boleh depan dua tayar kasih tukar saja. Tengok talan sama sekali. Kereta condition so far okey lah. I sudah test. Tapi sekarang I pakai tengok dulu. Tengok inilah. Ini kertas dia pun suka kena rosak. Ini semua boleh kena tukar ni. Okey. Okey, kita tengok dalam. Okey, seat dalam dia semua okey sini. Tapi sini ada goyah sikit. Boleh nampak lah. Tutup tempat sini so okey. Aircon sejuk lah. Aircon very sejuk. Sekarang I sudah start lah. Okey. Tengok belakang dia seat ada kotor sikit lah. Okey. Nanti kita tengok belakang. So kita tengok depan dulu. Tengok bawah sama sekali 100% janji tak terkena banjir kereta. Papan dia so okey juga. Nampak ini kan tepi pun sama cantik-cantik lagi ni. Okey. So kita masuk dalam. Okey, so mileage dia jalan 168,416 km. Okey. So steering tengok okey jugalah. Cantik lagi bunga dia. Okey. Nampak tepi sama sekali lah. Consoler dia pun okey juga. Boleh tengok semua sekali. Ini semua okey, tak ada kena rosak. Ini pun okey juga, tak ada kena rosak. Layla pun pakai original ni. Aircon semua okey, tengok. Semua clear. Menu 1.3. Okey. Tengok atas dia momon semua okey. Okey, power window macam mana? Okey, boleh guna. Okey, boleh guna. Okey, boleh guna. Okey, boleh guna. Empat power window semua okey boleh guna. Okey. So, depan agak-agak sudah tengok sampai habis lah. So, kita tengok untuk belakang. Belakang seat boleh nampak lah. Ini kotor-kotor, I cuba tengok boleh cuci lah. I sudah ambil orang kasih cuci sikit lah. Bawah karpet pun tak ada original lagi lah. Dia ada campur-campur lah. Boleh tengok. Okay. So belakang ini pun sudah kena rosak lah. Dia ada kena jatuh sikit. Okay. Macam mana kita condition memang bagi tahu. Okay. Tengok belakang seat dia. Seat dia tak ada kena crack lah. Dia cuba ada sikit kotor macam ni. Okay. Kita boleh cuci. Okay. Atas dia pun macam ni lah. Okay. Tepi-tepi semua. Dia boleh nampak ni. Ini kereta langsung I belum buat apa lagi. Baru tapak je. Terus cepat buat video bagi customer tahu. Tengok. Ini gam sampai bawah pun sama original. Okay. So tengok untuk belakang. Ini tarik ni I rasa pun kena rosak. I try tengok boleh tak? Tak boleh. Mau pakai kunci. Okay. Siap Okay, so kita cek dulu
Belakang sama juga. Nanti sini boleh taruh berapa liter barang, I duduk kat sini, I bagi customer tahulah. So kita cek tepi ni. Nampak lah ini semua yang ori ni. Ini marking dia. Okay, boleh tengok ini marking dia. Semua okey. Tak ada kena langgar. Tengok ini gam dia. Sampai atas sini, ini untuk semua original gam. Okay, papan dia semua okey juga. So boleh tengok ni semua sekali. Okey. Lagi sekali tengok belakang. Tengok atas. Semua okey juga. Okay, so tunjuk tengok bawah. Spare tire dekat bawah lah. Okey. So tutup balik. Tengok nombor 3 pintu. Papan dia semua okey. Dia cuba secara saja. Ini gam tepi sampai original, bawah semua sekali. Boleh tengok ni. Okey. Ini semua sekali, semua okey ni. Kereta pun suara push vacuum ni. Kalau you minat ni kereta 5 minit tukar nama sahaja. Okey. Nampak ini gam sampai bawah semua sekali. Ini tepi semua. Tak ada kena langgar. Okey. So kita tengok engine macam mana. Nanti tengok sampai habis, saya pergi test ride ni kereta, bagi customer tahu lah kita condition macam mana. Semua sekali bagi tahu. Okey. Okey, kita buka. Okey, sama juga nanti ini kita berapa cc horsepower, I turun ke sini, I bagi customer tahu. So you boleh nampak langsung I belum cuci lagi. Okey, langsung tak ada cuci Tengok tepi panel semua sekali. Boleh nampak ni. Sama sekali. Tengoklah. Okey. Behau dia, kursi tunang dia, bawa semua okey. Tengok bawah semua okey. Tengoklah semua sekali. Dia cuba morning ini so kena tukar. Tengok ini bukan original cam. Tapi ini kena pun kena sikit je lah. I rasa sini. Sini tengok dia ada buat sikit balik. Ini yang ori. Biasa kereta lama-lama sikit-sikit tak ada hal lah. Jangan ada kena itu tunang dia ni. Ini jangan ada kena. Okey, bawa behau. Ini semua tak boleh kena. Kena memang kuat. Okey. So ini semua tak ada hal. Tengok marking dia semua okey. Tadi dia pun kena tukar ni tengok. Engine pun sangat juga. Okey. Tengok bawah semua sekali. Ini I nak tunjuk kasih tahu lah. So, I tutup balik. Okey, so sekarang kita pergi test ride ni kereta, bagi customer tahu kereta condition macam mana. Okey, let's go. Okey. Masuk satu, handbrake, let's go. Tengok, manual pickup memang sedap pakai ni kereta. Auto lock semua ada Tengok, nombor 3. Minyak pun jimat. Pakai pun tak ada banyak masalah dia kalau manual. Indikator untuk pengaka pun boleh, nak bawa orang pun boleh juga. Belakang besar di belakang seat semua boleh kasih simpan. Harga mula-mula jual je ini kereta. Nanti you tolong tengok sampai habis ambil video. Balik ambil outfit, I bagi tahu harga dia berapa. Ini harga memang cun-cun kasih. Tengok sengit dia S-over semua okey juga ni kereta ini. Dia cuba body tak cantik, itu sahaja. Aircon semua okey aircon sejuk. Tengok semua okey lah. Semua tengok tak ada bising sangat kuat. Kereta lama-lama sampai sekarang dia S-over semua boleh macam ni, so okey. Kalau depan ada kereta, I tak boleh jalan lagi. Kita nak pusing sini keluar. Okey, kita masuk gear, tukar gear, masuk sini keluar. Ayo, ini orang pakai jalan dulu terima kasih lah. Okey. Okey. Tengok semua okey. Nombor 2 masuk gear. Okey, I try tengok sini boleh pusing lah. Hari ni banyak kereta. Sana harga sangkut, sini ada sangkut. Tengok ini orang, I pun tak tahu dia mau macam mana. Banyak kereta hari ni. Mana-mana pun sama juga. 2, nombor 3, nombor 4. Okay, so sini ada kurang kereta lah. Kita masuk sini, kita try sini, pusing. Okay. Jaga kereta motor mau jaga Okay, tengah minyak. Okay, so good. Tak ada bising apa-apa.
So okay, cuba kita banyak. Mau jaga-jaga sikit. Oh, kita memang banyak sini. Okay, nombor 2 gear. Okay, so kita pusing sini. Okay, jaga kereta motor. Okay, tekan minyak. Okay, so okay lah. I tak tengah ada bising ke apa. Sama juga macam kita atas kereta. Tunggu dia jalan dulu. Okay, kita jalan. Okay, so I nak try dia. Ni gearbox boleh sampai 5 dia. Nombor 1, nombor 2. Hari ni memang banyak kereta. Nombor 2, tekan minyak. Tarik. Nombor 3, masuk. Tarik. Nombor 4. Okay, tarik. Nombor 5. Okay, so okay. Tapi so far ada tengah, ada depan atau belakang ada bunyi, ada bearing, ada bunyi sikit lah. Ini kalau you beli, you pun nak buat balik. Okay. Tadi I jalan macam ni, I ada tengah sikit. Dia ada bunyi macam itu bearing ni bunyi. Okay, so sorry ya. Tadi GoPro dia berhenti, dia off. Sangat panas I ambil GoPro. So sekarang kita balik, kita megetai lah. Kita cerita yang ini harga. Bagi customer tahu kita harga dia, kita nak untuk jual berapa. Okay, jalan 2, pikat 3, pikat dia 4, 5. Okay, semua okay ha, boleh masuk. Okay, so kita balik kita kedai, kita cerita yang ini harga bagi customer tahu harga kita nak untuk jual berapa. Okay, kita buka sini. So sekarang kita balik kita pergi kedai lah, kita cerita yang ini harga. Mana tengok pickup memang semua sedap ini kita. Pakai memang syok ini kita. Okay, jaga-jaga kereta. Pusing balik, parking balik. Okay, ada tikus. Ni ada tikus sikit. Okay, sini I pun ada satu Avanza juga. Nanti I buat video. I buat hari ni, buat itu menu. Ini yang 1.3 auto. Okay, dia nak cuci ni kereta, I pakai dia cuci ni kereta. I taruh sini dulu, nanti pakai dia cuci. Sebab talang semua kotor mah, mau cuci. Okay, masuk. Okay, okay, I buka seatbelt juga. Okay, okay. So, kawan semua, kalau yang minat yang ini kereta Toyota Avanza 1.3 E-Spec tahun 2007, manual modern gear. Kalau patut minat boleh tang cuma saya lah. I nama NT. Alamat telefon semua dekat sini. Okay, so yang ini kita harga, I nak jual set tukar lama sama Puspakom 9,800 sahaja. Tapi kereta I tak ada buat apa lagi lah. Macam ni pergi sahaja. Kalau patut minat boleh datang cuma saya, tengok ini kereta dengan test ride ini kereta. Tukar nama 5 minit sahaja. Okay, see you later. Bye.